Buku klasik dia, Pelabur Bijak atau The Intelligent Investor. Ya, buku yang sangat berpengaruh tu. Kan, pernah tak anda terfikir apa beza betul-betul antara melabur dengan sekadar ikut-ikut orang atau spekulasi dalam pasaran saham? Sumber yang anda kongsi ni memang padat jawapannya. Betul tu. Graham, yang kita tahu mentor Warren Buffett kan, dia sangat tegas bezakan pelaburan tulen dengan spekulasi. Macam mana tu bezanya? Bagi dia, pelaburan tu mesti lepas analisis rapi, dijanjikan modal pokok kita selamat dan ada potensi pulangan yang memuaskan. Okey. Kalau tak cukup syarat ni, itu bukan melabur. Itu spekulasi macam berjudi sikit lah. Faham. Jadi tujuan kita hari ini nak gali sikitlah beberapa prinsip utama Graham ni. Harapnya boleh bantu anda semua bentuk strategi pelaburan yang lebih bijak, lebih berasas. Jom kita mula. Okey. Konsep paling asas dan mungkin paling penting dari Graham ialah margin keselamatan. Margin of safety. Margin keselamatan. Bunyi macam penting. Apa maksud dia sebenarnya? Dia bukan sekadar cari barang murah tau. Ia satu disiplin. Disiplin untuk beli aset, macam saham ke, pada harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenar dia. Nilai intrinsik dia. Nilai intrinsik tu macam mana pula? Boleh jelaskan sikit? Bayangkan kita nilai satu bisnes tu sendiri. Kalau jual semua aset dia, tolak semua hutang dia, berapa nilai bersih dia? Lebih kurang macam itulah nilai intrinsik. Nilai bisnes tu tak kisah harga pasaran dia berapa. Okey. Jadi, margin keselamatan ni macam kita bina jambatan yang boleh tahan 5 tan, tapi kita tahu lori 3 tan je nak lalu. Faham. Ada lebihan kekuatan. Betul. Ia macam kita mengakulah kita tak boleh ramal masa depan dengan tepat. Jadi, kita perlukan perlindungan kalau penilaian kita silap ke, atau ekonomi tiba-tiba merudum ke, macam buffer lah. Menarik. Selain apa nak beli dan harga berapa, Graham juga tekan pasal cara kita berdepan dengan pasaran kan? Metafora encik pasaran tu. Aha, Mr. Market. Ini best. Bayangkan pasaran saham ni macam rakan kongsi bisnes anda. Tapi rakan kongsi yang emosi dia tak stabil langsung. Hehe, macam mana tu? Hari ni dia happy sangat, optimis gila. Dia datang offer nak beli saham anda harga tinggi melangit. Esok pula dia murung, stres, dia datang merayu nak jual saham dia ke anda dengan harga runtuh. Selalunya bila dia jual murah tu, kita pun ikut takut kan? Rasa nak jual juga, bukan beli. Tepat sekali, itulah perangkap emosi dia. Pelabur bijak, kata Graham, takkan terpengaruh dengan mood encik pasaran ni. Habis tu nak buat apa? Kena guna mood dia untuk untung kita. Beli masa dia tengah pesimis gila tu. Masa harga rendah tak masuk akal. Dan mungkin boleh pertimbang jual bila dia terlalu gembira. Masa harga melambung tinggi sangat. Tapi ini mesti perlukan disiplin emosi yang kuat lah kan? Kena pandai nilai syarikat tu sendiri, bukan ikut harga je. Ya, sangat perlu. Kena nilai bisnes tu secara bebas. Kata Graham, kejayaan pelaburan ni sebenarnya lebih banyak bergantung pada kawalan tingkah laku kita, bukan pada kepandaian analisis semata-mata. Kalau ikut je mood encik pasaran tu? Itulah spekulasi yang Graham maksudkan, bukan pelaburan bijak. Tapi tak semua orang ada masa atau minat nak jadi aktif macam tu kan? Nak kaji saham satu-satu. Graham ada bezakan jenis pelabur tak? Ada. Dia bahagi 2 jenis utama, pelabur defensif atau pasif dan pelabur proaktif atau enterprising. Okey, defensif tu macam mana? Yang defensif ni, dia utamakan keselamatan, kesederhanaan. Dia tak nak pening kepala sangat, nak elak buat silap besar. Jadi fokus dia lebih pada syarikat-syarikat besar, stabil, rekod untung dah lama, kewangan pun kukuh. Macam syarikat blue chip lah ya? Lebih kurang macam tu. Dan strategi utama dia, diversifikasi, sebarkan risiko. Mungkin cara paling mudah melalui dana indeks kos rendah. Okey, faham. Yang proaktif pula? Yang proaktif ni dia sanggup luang masa dan usaha lebih. Dia aktif mencari saham-saham yang pasaran macam tak pandang atau yang dinilai salah oleh pasaran. Apa yang Graham panggil isu murah atau bargain issues. Isu murah? Macam mana tu contohnya? Contoh paling ekstrim yang Graham suka dulu, dia cari syarikat yang nilai aset cair dia macam tunai, akaun belum terima lepas tolak semua hutang, nilai tu lagi tinggi daripada harga pasaran keseluruhan syarikat tu. Macam mana tu? Macam beli dompet RM100, dalam ada RM110. Lebih kurang macam itulah analogi dia.
Tapi ini memang perlukan kemahiran analisis mendalam dan kesabaran yang tinggi. Bukan untuk semua orang lah. Jadi pentinglah kita kenal diri kita dulu ya. Mana satu gaya yang sesuai dengan personality, masa dan disiplin kita. Betul. Dua-dua gaya boleh berjaya asalkan sesuai dengan kita. Apa pula yang Graham kata kita patut elakkan terus? Ada tak? Oh, ada. Sumber kita ni jelas beri amaran pasal godaan nak ikut trend semasa. Macam isu panas, hot issues, IPO syarikat baru yang tengah heboh tu kan. Yang orang semua berebut nak beli tu. Ya, atau formula-formula ajaib kononnya boleh bagi pulangan luar biasa cepat. Macam Foolish 4 ke atau kesan bulan Januari Effect. Kenapa kena elak? Sebab benda-benda ni selalunya tak tahan lama. Atau bila dah terlalu ramai orang ikut, kelebihan dia hilang. Kata Graham, sentiasalah kembali kepada asas. Asas tu maksudnya? Kaji syarikat tu betul-betul. Tengok rekod pendapatan dia, hutang dia banyak ke tak, pengurusan dia bagus ke tak, dan paling penting, adakah pengurusan tu betul-betul jaga kepentingan pemegang saham macam anda. Fokus pada bisnes, bukan pada harga saham semata-mata. Baiklah, nampak gayanya banyak pengajaran penting ni. Kalau nak simpulkan, apa intipati utama untuk jadi pelabur bijak ikut acuan Graham ni? Ia bukan pasal IQ kena tinggi sangat atau pandai ramal pasaran. Sumber-sumber ni tekankan ia lebih kepada pembentukan karakter. Karakter? Macam mana tu? Macam sabar, disiplin, sentiasa ada kemauan nak belajar, pandai kawal emosi, ingat encik pasaran tadi kan? Ya, jangan ikut mood dia. Betul. Dan berani untuk fikir sendiri berdasarkan fakta dan analisis kita. Bukan ikut cakap orang atau sentimen pasaran je. Dan yang paling penting, Apa dia? sentiasa tuntut margin keselamatan dalam setiap pelaburan yang kita buat. Itu payung kita. Margin keselamatan tu ya? Okey. Dan sebagai penutup, mungkin satu soalan untuk anda renungkan. Bila anda tengok pasaran saham naik mendadak atau jatuh menjunam teruk, cuba perhati sekejap reaksi emosi dalaman anda. Soalan yang bagus tu. Adakah tindakan anda selepas tu lebih macam seorang pelabur yang tenang, yang fokus pada nilai sebenar? Atau anda jadi macam seorang spekulator yang terikut-ikut rentak tarian encik pasaran tu? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana bersama kami dalam kupasan kali ini.